Aku sebenarnya tak nak buat video ni, tapi aku rasa aku dah tak ada pilihan. Terlalu ramai orang message aku, komen, tanya, "Bro, kenapa kau berhenti jual kat eBay? Masih boleh buat duit ke sekarang ni?" Dan kalau kau tengok, bukan aku seorang je. Ramai seller lama-lama dah hilang dari platform. Tapi kenapa? Apa sebenarnya yang berlaku? Hari ni, aku akan cerita semuanya. Aku akan cerita kenapa aku berhenti guna eBay. Tapi tak perlu risau, aku masih rasa eBay platform yang powerful. Dan aku akan terangkan apa cara paling selamat untuk korang, seller dari Malaysia, bina income dari luar negara, tanpa risiko kena ban, kena suspend atau rugi beribu-ribu. Dan yang paling penting, aku akan bagi korang satu jalan shortcut. Satu sistem yang aku sendiri percaya boleh bantu korang mulakan bisnes ekspor barang dari Malaysia ke eBay paling selamat. Beberapa tahun lepas, aku mula jual barang kat eBay. Masa tu aku buat dropshipping, beli barang murah dari China, terus hantar ke US dan UK. Nampak macam idea yang genius. Tak perlu pegang stok, tak perlu bungkus barang, tak perlu keluar banyak modal. Order masuk, supplier urus semua. Order masuk, supplier urus semua. Kan senang? Mula-mula, memang semua nampak indah. Sales masuk, profit cun, hidup relax. Tapi tak lama lepas tu, satu demi satu masalah mula timbul. Barang lambat sampai, buyer complain. Tracking tak kemas, account kena warning. Ada hari aku bangun pagi, tengok notifikasi, boom, listing kena delete. Bila tanya support eBay, jawapan dia vague. Kadang-kadang langsung tak membantu. Lepas tu, aku mula buat research. Rupa-rupanya, eBay memang tak suka seller dropship direct dari China. Mereka nak jaga reputasi buyer experience. Dan kalau shipping kau ambil masa lebih 2 minggu, confirm akan kena flag. Dan korang tahu paling sadis? Aku kena suspend tanpa amaran. Semua listing hilang. Duit dalam akaun kena tahan. Rasa macam jatuh dari tingkat 10. Masa tu aku rasa macam, habislah. Game over. Jadi sebab tu aku pun stop buat eBay. Tapi sebab ramai masih nak buat eBay, jadi aku pun study sikit apa perbezaan eBay dulu dengan eBay tahun 2025. Ramai orang tak sedar. eBay zaman sekarang dah jauh beza dengan 5 tahun lepas. Dulu letak je barang. Kalau harga okey, confirm ada yang beli. Sekarang, tak semudah tu. Nombor 1, fee eBay makin tinggi. Dulu final value fee mungkin 10 hingga 12%. Sekarang, campur insertion fee, promoted listing, PayPal atau eBay payment fee boleh cecah 20% ke atas. Dan kalau korang promote barang tu untuk rank, tambah lagi 5 hingga 10%. Kalau korang jual RM100, boleh jadi dapat bersih cuma RM70 hingga RM75 je. Itu belum masuk kos barang, shipping, masa korang buat listing. Margin makin nipis. Nombor 2, algoritma eBay. Makin kejam. Sekarang eBay lebih suka item yang dibayar untuk dipromote dan rank di atas. Maksudnya, kalau ada 2 seller jual barang sama, yang satu bayar promosi, satu tak, yang bayar promosi akan naik atas, walaupun harga lebih mahal. Ni sistem pay to play. Kalau kau tak bayar, kau tak nampak. Nombor 3, buyer dilindungi, seller terabai. Korang pernah kena tipu dengan buyer? Diorang return barang dalam keadaan rosak atau switch barang dengan yang lama. Kau report, tapi tetap eBay refund buyer. Kita seller tak boleh bagi negative feedback pada buyer. Dan kita pula kena tanggung rugi. Mana adil? Aku pernah kena, barang RM400, buyer kata rosak, return balik. Dapat benda lain. Bila report, eBay still refund buyer. Aku, hilang barang, hilang duit. Walaupun banyak cerita tak best eBay, korang jangan risau, eBay masih boleh buat duit lumayan kalau guna cara betul. eBay masih ada 133 juta pembeli aktif setiap bulan. Platform ni masih power. Tapi kau tak boleh guna cara lama. Nak menang kat eBay sekarang, kau kena ubah strategi. Aku mula kaji seller lain. Yang berjaya, yang konsisten. Apa beza diorang? Diorang tak buat dropship China. Diorang beli barang dari Shopee, dari kilang tempatan, dari kedai borong. Simpan barang tu kat rumah ataupun warehouse dan dari situ post ke luar negara. Hantar ke USA atau UK dalam masa 5-7 hari, pembeli suka, review naik, ranking naik. Inilah cara paling selamat, paling legit dan paling konsisten. Dan ya, ramai orang Malaysia dah berjaya dengan strategi ini. Jalan pintas. Tapi ada jalan pintas sebenarnya, dari Shopee ke eBay. Tak perlu simpan stok pula tu. Sebab tu aku nak recommend satu benda penting. Klik link yang aku pin di komen. Kat situ korang akan jumpa satu sistem yang dah bantu ramai rakyat Malaysia buat duit dengan eBay tanpa takut akaun kena ban. Dalam sistem ni banyak benda korang akan belajar. Antaranya, nombor 1,
Macam mana cara spy produk yang boleh laku kat US, UK dan listkan produk tu di eBay. Nombor 2, tak perlu pergi beli barang dekat supermarket bila dapat order. Nombor 3, tak perlu pergi pos barang sendiri. Tak perlu tanggung kos pos yang begitu mahal untuk newbie. Nombor 4, strategi seller baru di eBay, cara nak maintain supaya akaun eBay bertahan lama. Nombor 5, cara selesaikan masalah akaun kena suspend selepas register sebagai seller di eBay. Dan yang paling penting, kira macam mana nak buat semua ni walaupun korang tak ada pengalaman langsung. Tak perlu tunggu barang dari China. Tak perlu deal dengan supplier yang tak reti reply. Semua kau kawal sendiri. Kisah kejayaan dan bukti. Aku kenal seorang budak muda. Umur baru 21 tahun. Dia join program ni tahun lepas. Start dengan jual casing telefon dari Shopee. Beli RM6, jual RM79 kat eBay. Supplier pos sendiri ke UK guna pos Malaysia International Small Packet. Dalam masa 3 bulan, dia dah rolling lebih RM7,000 sebulan. Semua barang dari Malaysia. Ada juga makcik kat Melaka yang jual kain batik, pos ke UK. Tak sangka orang UK suka kain bercorak Malaysia, dia buat lebih dari $2,000 sebulan dari rumah je. Sebab dia ikut sistem. Ini bukan mimpi, ini realiti. Kalau kau ambil tindakan, 3 nasihat penting kalau nak berjaya dengan eBay sekarang. Kalau kau nak betul-betul serius dengan eBay, aku nak share 3 nasihat penting ni. 1. Terima hakikat, eBay bukan percuma. Bayar fee tu normal. Anggap ia sebagai kos untuk dapatkan 133 juta pelanggan. Dan fee tu pun bukanlah mahal sangat. Kalau kau jual sendiri kat Shopee atau TikTok, kau kena bayar iklan juga. Jadi jangan merungut. Masukkan fee dalam harga produk. 2. Fokus niche kau. Jangan jual semua benda. Fokus satu kategori. Sama ada barang elektronik, aksesori kereta, mainan atau produk kecantikan. Bila kau jadi pakar dalam satu niche, kau akan tahu barang mana yang laku, margin mana tinggi dan siapa pembeli sebenar kau. 3. Sistemkan bisnes kau. Jangan main hentam. Buat sistem. Jadual listing, sistem packing, cara follow up customer. Bila semua benda smooth, kau boleh grow. Dari 1 parcel sehari ke 10 parcel sehari. Dari bilik tidur ke office kecil. Kau masih ada masa. eBay belum mati. Tapi cara lama dah tak relevan. Kalau kau nak bermula dengan cara selamat, klik link yang aku pin kat komen sekarang. Jangan tunggu sampai akaun kena suspend baru nak ubah strategi. Mulakan dengan ilmu yang betul. Dan kalau kau nak tahu lebih lanjut, scroll ke bahagian description. Aku dah letak semua link dan info yang kau perlukan kat situ. Like video ni kalau korang belajar sesuatu. Share kalau korang kenal kawan yang tengah struggle dengan eBay. Dan subscribe kalau korang nak lebih banyak konten pasal bisnes online, ekspor dan e-commerce dari Malaysia ke dunia. Aku doakan bisnes korang meletup tahun ni. Jangan takut mula kecil. Yang penting, mula sekarang. Jumpa lagi dalam video seterusnya.